Selaku Mursyidul Am Tibai, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran semua yang telah hadir pada malam ini. Saya penuh yakin dan percaya kalaulah ini muka-muka yang ada di hadapan saya yang hadir pada malam ini, kita mampu untuk Tibai Anwar lumat pada pilihan raya yang akan datang. Bagaimanapun, saya betul-betul tidak sangka idea menubuhkan Tibai yang pada mulanya main-main hari ini menjadi kenyataan dengan kehadiran tuan-tuan semua. Anwar buat gerakan abu asal bukan UMNO. Apa saja yang punya kaitan dengan UMNO, Anwar ajak rakyat menolaknya. Dia ajak rakyat menolak sebuah parti yang pernah berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Sebab itu, dari pandangan kawan-kawan yang lain daripada musakarah dan perbincangan kita merasakan gerakan abu ini akan kita hadapi dengan satu gerakan namanya Tibai yang membawa maksud tolak individu bernama Anwar Ibrahim. Parti yang berjasa kepada negara nak dia tolak, dia individu yang sangat dengan masalah yang jadi perosak dalam negara ini. Wajib kita tolak, betul tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, kami yang berada di atas pentas ini, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli majlis syura yang ada di atas pentas ini, akan saya perkenalkan seorang demi seorang untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan, karena kami punya pengalaman dulu waktu kami dalam keadilan. Kita pernah jadi pemimpin keadilan, pernah bersama dengan Anwar. Kita tinggalkan Anwar mesti ada sebab. Tuan-tuan akan dapat dengar penjelasan daripada sebahagian daripada mereka ini sebentar lagi. Mesti ada sebab. Ada di kalangan mereka yang pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana nak pertahankan individu yang nama Anwar. Ada yang susah merempat kerana nak mempertahankan Anwar. Ada yang berkorban apa saja siang, malam, pagi dan petang kerana nak pertahankan Anwar. Tetapi hari ini barisan yang ada di hadapan tuan-tuan ini telah pun meninggalkan Anwar. Sewaktu kami bersama Anwar dulu, kita terlibat dalam satu program yang dinamakan Sumpah Keramat dengan menghimpunkan pemimpin-pemimpin daripada pemuda keadilan pada waktu itu. Kita turun setiap ceruk rantau dalam negara mengajak rakyat meninggalkan UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini pasukan yang sama ini akan turun dalam program-program saling tak tumpah Sumpah Keramat untuk kita ajak rakyat tolak Anwar Ibrahim dan suku Sakat. Tuan-tuan, dengan kehadiran yang begini ramai, semangat saya mula membara. Ada kawan-kawan tanya kepada saya setelah saya menubuhkan Tibai, memimpin Tibai dan kita akan ronda seluruh negara menimbai Anwar, apakah kalau diberikan kepercayaan, apakah saya bersedia atau tidak untuk menawarkan diri bertanding menentang Anwar pada pilihan raya yang akan datang di Parlimen Perbatang Pau? Jawapan saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, andainya Datuk Seri Najib menamakan saya, mengarahkan saya untuk bertanding pada pilihan raya yang akan datang di Parlimen Perbatang Pau, saya sedia turun menentang Anwar Ibrahim. Boleh tuan-tuan datang berkempen di sana nanti? Tibai, Tibai, Tibai Anwar, Tibai, Tibai, Tibai Anwar. Pelakon hebat Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan dan puan-puan, pelakon hebat. Sama macam Allahyarham Saleh Kamil juga. Saleh Kamil orang baik, kalau dia berlakon jadi baik tak kena. Dia kena berlakon jadi jahat baru watak tu hidup. Sama macam Anwar juga. Anwar orang jahat berlakon jadi baik. Pelakon handalan ni tuan-tuan dan puan-puan, pelakon handalan. Akan dihuraikan oleh sahabat-sahabat saya dalam ceramah rally sebentar lagi, sebelum Datuk Beraya mengambil tempat.
Justru saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan yang tidak boleh saya lupakan. Walaupun Facebook dan Twitter pembangkang membelasah saya, membelasah ahli-ahli majlis syura yang lain sebagai tali baut UMNO, saya nak jawab kepada mereka, saya tidak pernah gentar dengan Facebook, saya tidak gentar dengan Twitter. Ini semua cicak menggalung bagi saya. Fokus kita tiba ya anak-anak. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan teruskan semangat ini. Semangat ini mesti diteruskan sehingga hari pilihan raya. Saya ingin memberikan penjelasan. Walaupun Tibai bukan didalangi oleh UMNO, tetapi Tibai tanpa malu, tanpa segan, tanpa ragu, tanpa bimbang, kita akan turun mengajak rakyat pada pilihan raya yang akan datang untuk memberikan sokongan padu dan penuh kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kuat lagi, Tibai UMNO, depan belakang. Oh, yang lain dah takut, di rumah belakang dah takut. Saya nak bagi pengakuan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan hadapi Anwar. Kalau ada 10 cara untuk kalahkan Anwar, 10 cara Tibai akan gunakan. Yang pasti Tibai tidak akan berada di hadapan Anwar, kerana kita takut silap-silap kita gelet, kita pula kena Tibai di Anwar. Dengan kata-kata itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.